Fenomena air pasang besar di pesisir pantai Kukup Pontian menjadi tumpuan orang ramai serta memberi limpahan rezeki kepada sebahagian peniaga tempatan sejak 4 hari lalu. Namun, ia turut meningkatkan risiko keselamatan kepada pengunjung dan penduduk setempat sehingga memaksa penutupan sementara beberapa kawasan tumpuan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Daerah Pontian Baru, Mahathir Mohamad berkata, paras air direkodkan setinggi 3.6 meter menjadikannya antara yang tertinggi dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Justru pemantauan berterusan dijalankan terutama ketika orang ramai menjadikan fenomena itu sebagai pesta air. Pihak bomba akan turun untuk buat sesi pemantauan yang mana akan memberi nasihat-nasihat kepada masyarakat setempat di mana berlakunya tradisi pesta air yang mana masyarakat setempat akan mula bermain air sewaktu kemuncak waktu air pasang besar sehingga 36 meter yang merisikokan kepada semua masyarakat yang sedia ada lah. Susulan itu juga Taman Negara Tanjung Piai ditutup sementara kepada orang awam selama 2 hari bermula hari ini. Sementara itu, bagi komuniti peniaga, fenomena ini menghadirkan impak berbeza dari sudut pendapatan dan kerosakan harta benda. Ada mendatangkan income lebih lah. Macam dia tengok, macam saya selalu buat lah, dia tengok lah, bang besok ada air pasang dia nak datang. Mana dia datang tu nak tengok keadaan kawasan macam gini lah. Lebih maknanya orang tempatan yang tak tahu daripada luar pun datang, memberikan kita punya pendapatan yang lebih jugalah pada saya lah. Bisnes tak ada customer lah, orang tak ada lah. Tak masuk lagi, air pun susah jalan lah, keluar sana sudah tinggi banyak. Papan tu rosak, kena tukar lah. Memang kena tukar. Sebab papan dia takut air masing. Tinjauan mendapati air mula melimpah sekitar jam 11.51 pagi tadi, namun pengoperasian terminal feri antarabangsa Kukup dilaporkan tidak terjejas.